ni ada 3 buah syarikat yang nak minta kelulusan daripada pihak kita. Kena faham lah cara kerja kita. Kalau dia nak cepat, faham-faham lah. Dia ada komitmen, dia ada kelulusan. Baik, nanti saya akan maklumkan. Bulan 7 awal, bulan 8 pun awal, bulan 9 lambat sikit masuk, bulan 10 pun baru masuk minggu lepas. Sekarang dah bulan 12. Kenapa Setiap kali kita hantar barang, mesti je ada halangan. Saya tak tahulah, tapi kita memang dah ikut syarat Encik Hakim. Tapi saya masih tak tahu kenapa dia masih nak sekat kita. Hai, saya rasa kita kena bayar dia ni. Sebab ini bukan kali pertama kita buat macam ni dengan dia. Betul? Encik Hakim, saya nak tanya, kenapa sebanyak 2 bulan ni barang asyik dah sampai lambat je? Kita ada masalah ke? Adi bawakan file saya. Kalau ikutkan puan, tak ada apa-apa masalah pun. Tapi kalau ikut kerja saya, macam biasalah. Kalau puan nak cepat, kami perlukan komitmen. Komitmen? Maksudnya rasuah apa? Janganlah anggap sebagai rasuah, anggap je sebagai pelincir urusan. Kamu bayar kami cepatkan proses. Faham. Baiklah tuan, kalau nak percepatkan proses tu, berapa ya? Harga kami tetap tak berubah. Macam sebelum ni, 12,000. Kalau puan masukkan sekarang, insyaAllah dalam 2-3 hari dah sampai. Ni Okay, baik. Terima kasih puan. Jadi, kita punya kerja jadi cepatlah ya? Nanti apa-apa, saya telefon. Baik, terima kasih. Pastikan semua pelanggan lepas ni buat perkara yang sama. Baik, bos. Aku tak boleh biarlah puan macam ni. Kalau bukan aku, siapa lagi yang nak laporkan pada SPRM ni? Assalamualaikum. Encik Hakim ke dari Megah Berjaya Sdn Bhd? Ya saya. Apa saya boleh bantu Encik? Kami menerima laporan bahawa Encik meminta suapan dari peniaga kecil untuk menjamin kelancaran perniagaan mereka. Betul ke? Bagi saya benda tu bukan satu kesalahan kot. Dia dah jadi satu keperluan untuk syarikat. Jadi semua syarikat buat benda tu. Betul, sebelum ni banyak syarikat buat benda yang sama. Ini salah tuan. Jangan jadikan ini sebagai budaya. Tuan disiasat di bawah Seksyen 16A atas SPRM. Tuan dengan puan ni tahu tak benda ni salah? Kamu semua ni boleh dikenakan hukuman sebanyak 20 tahun penjara atau didenda sebanyak 5 nilai kali suapan atau RM10,000. Tapi tuan, saya ni mangsa keadaan je. Saya hanya nak menjalankan saya punya perniagaan. Saya pula gunakan duit tu bukan untuk keperluan saya. Saya guna duit tu untuk syarikat. Kerugian syarikat, belanja syarikat. Minta maaf tuan, saya cuma menurut perintah bos saya. Boleh tuan dan puan, salah tetap salah. Ini rasuah. Rasuah tetap salah. Ia ada perkara yang dapat membenarkan rasuah kerana ia menjejaskan integriti dan kepercayaan. Di luar sana, ramai yang tertekan dan tergoda untuk ambil jalan mudah. Tapi ingat, setiap sen rasuah adalah beban. Ia merosakkan kepercayaan dan meruntuhkan negara. Kalau anda mangsa, laporkan. Jika anda saksi, tampil bantu. Integriti bukan hanya slogan, ia pilihan.